buruk serta tidak menarik untuk dikunjungi. Lihatlah taman ini. Adakah anda gembira apabila anda melihatnya? Tidak, bukan? Disebabkan itulah para pelajar tidak ingin untuk mengunjunginya. Para pelajar di kadang 3 maju telah memikirkan cara untuk memeliharakan kembali taman yang suram ini. Pelbagai idea yang bernas untuk memeliharakan kembali taman tersebut telah mereka fikirkan. Mari kita lihat antara idea-idea yang telah dikatakan oleh mereka. Kumpulan pertama, Taman Camellia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani, nama saya Atira. Nama saya Hazi dan nama saya Ali. Kami dari kumpulan Taman Camellia. Hari ini kami akan bentangkan tentang taman idaman kami. Di sebuah tempat di sekolah kami terdapatnya sebuah taman yang telah lama tidak dijaga, yang menjadikan taman tersebut kelihatan suram, kotor dan tidak ceria dipandang oleh orang lain. Oleh itu, kami berempat ingin membina semula taman tersebut supaya menjadi ceria seperti yang ditunjukkan di dalam lukisan ini. Di dalam taman kami mahukan air terjun tiruan. Di tepi air terjun itu, kami mahukan meja serta kerusi supaya mereka yang mengunjungi taman ini dapat berehat dan menikmati makanan dengan berasa tenang sambil melihat air terjun dan mendengar derusan air terjun. Di sini juga kami ingin membina sebuah pondok kecil untuk pelajar, guru-guru, pekerja-pekerja di sekolah ini dan juga pelawak-pelawak yang datang untuk berehat di taman kami ini dengan meluangkan masa membaca buku, mengulangkan pelajaran dan bermain di tempat-tempat taman ini. Di dalam taman kami juga, kami mahukan bunga-bunga dan pokok-pokok ditanam. Bunga-bunga dan pokok-pokok itu kita boleh tanam di dalam bahan buangan kita semula seperti tin, botol dan kaset lama. Oleh itu, ia tidak memerlukan kos pembelanjaan yang banyak. Kerana apa? Kerana kita menggunakan bahan kita semula. Jadi, ekonomi di negara kita akan meningkat. Di sini juga kami ingin membina sebuah buaian kecil untuk pelajar-pelajar yang mungkin mengalami stres selepas menghadapi peperiksaan dan juga masalah-masalah peribadi mereka. Oleh itu, buaian ini mereka boleh menaiki dan bermain dengannya untuk menghilangkan rasa tekanan tersebut. Projek ini kami akan dilakukan di Padang SMK Sungai Besi bila pada bulan 12. Untuk melakukan taman ini, kami memerlukan sedikit sumbangan dan kerjasama mungkin daripada ibu bapa, guru-guru, PIDG, pihak KPM dan juga semua sukarelawan yang mungkin ingin membantu kami menjayakan projek kami ini. Setelah taman ini siap, semua warga SMK Sungai Besi dan pelawat yang datang ke SMK Sungai Besi boleh mengunjungi taman ini. Baiklah, sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih. Landscape Taman Camellia. Kumpulan kedua, Taman Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif. Saya Syarmi. Saya Hakimi. Kami dari kumpulan Taman Indah. Di sekolah kami terdapat sebuah taman yang tidak menarik untuk para pelajar mengunjunginya. Jadi kami bertiga mencadangkan sebuah taman baharu yang akan dibina seperti pada lukisan yang tertera ini. Di taman kami menginginkan sebuah buaian yang digantungkan pada dahan pokok yang besar. Ini akan menghilangkan stres para pelajar yang belajar setelah sekian lama. Ia juga akan mengimbau zaman kanak-kanak mereka yang tiada masalah untuk difikirkan suatu ketika dahulu. Seterusnya, kami juga akan meletakkan tong kita semula berdekatan dengan air pancur. Ini kerana apabila para pelajar mengunjunginya dan membawa sampah dan makanan, mereka boleh membuang mengikut jenis tong yang disediakan. Ini akan mengurangkan risiko bencana alam yang akan mengundang di negara ini maupun di dunia ini. Selain itu, kami akan membina air pancur di tengah-tengah taman kami. Di tengah-tengah air pancur itu, kami akan meletakkan pokok mulberry untuk menarik perhatian burung-burung yang ada di sekitar taman itu. Seterusnya, kami akan membina pagar yang akan ditutup juga dengan jaring-jaring supaya haiwan liar dan kucing tidak akan dapat melepasinya dan juga mengotorkan taman kami. Selanjutnya, kami akan membina sebuah gazebo. Gazebo ini boleh berfungsi sebagai sebuah
untuk bacaan bagi murid-murid untuk meluangkan masa di gazebo ini. Gazebo ini juga boleh melatih murid-murid untuk meluangkan masa mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah. Kami juga akan membina taman ini pada cuti persekolahan bulan 12 nanti. Ini sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih. Let's get Taman Indah. Kumpulan ketiga, Taman Akasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah. Saya Hamzah. Saya Ashraf. Dan saya Alina. Kami dalam kumpulan Taman Akasia. Hari ini kami akan membentangkan tentang Taman Imagine. Ini merupakan taman kami yang diberi nama Taman Akasia. Seperti yang dapat kita lihat di sini, taman ini berwarna-warni. Ini dapat menceritakan kawasan sekeliling taman dan juga dapat membahagiakan perasaan para pelajar yang mempunyai masalah apabila berkunjungi di taman tersebut. Bagi menyambut seruan kerajaan untuk menggalakkan pelajar bagi mengasingkan sisa bidang jenisnya, tong kita semula disediakan. Terdapat beberapa ruang kosong di taman ini. Ia digunakan oleh para pelajar untuk melakukan aktiviti beriadah bersama rakan-rakan. Air panca dan air terjun dapat memberikan ketenangan kepada pelajar dan mewujudkan persekitaran yang harmoni. Banyak pokok hijau ditanam di taman ini kerana berdasarkan kajian, hijau dapat menenangkan fikiran. Oleh itu, ini dapat menenangkan fikiran pelajar dan mengurangkan tekanan pelajar terhadap pelajar mereka. Selain itu, taman ini juga dapat membekalkan oksigen yang baik untuk otak para pelajar. Wayan diperbuat pada tayar ni guna semula. Ini dapat menghematkan kos sekaligus menambahkan keseronokan. Laluan dibina bagi memudahkan pergerakan guru, pelajar dan pelawat. Kebun bunga dibangunkan oleh para pelajar agar mereka dapat belajar cara-cara untuk bercucuk tanam. Meja bulat diletakkan supaya pelajar dapat belajar secara berkumpulan. Banyak buku diletakkan di pondok bacaan supaya pelajar dapat mengikuti pelajaran dan membaca buku pada masa dapat. Taman ini akan dibina di 1/4 daripada padan sekolah kami. Ianya akan dibangunkan pada bulan Disember dan kami akan meminta sumbangan untuk membangunkan taman tersebut untuk membeli barang keperluan. Akhir sekali, kami berharap agar taman ini dapat dipertimbangkan untuk dibangunkan di sekolah kerana taman ini memberi banyak manfaat kepada para pengguna serta guru. Itu sahaja daripada kami. Let's Sekian, terima get kasih. Taman Akasia. Kumpulan keempat, Taman Jasmine. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amirul. Saya Damia. Saya Melati. Kami bertiga dari kumpulan Taman Jasmine. Tujuan kami ingin membina taman ini kerana taman yang sedia ada di sekolah tidak ceria dan tidak menarik minat para pelajar untuk mengunjung ke taman tersebut. Perkara yang ada dalam taman kami ialah yang pertama, kami akan membina sebuah kebun mini, iaitu di sana kami akan menanam lobak merah. Lobak merah ini kami akan beri pada anak-anak yang dipelihara di dalam sangkar di sini. Seterusnya, air pancut dibina di bahagian tengah untuk para pelajar menenangkan fikiran setelah stres belajar. Tempat duduk di kiri di kanan adalah ruang untuk para pelajar mengulang kaji dan berehat sambil menikmati keindahan yang ada, yang ada bunga-bunga di tepi dan yang ditanam di dalam pasu itu. Kemudian, berbagai-bagai bunga ditanam untuk lebih menceriakan taman tersebut. Taman ini akan dibina di gelanggang bola keranjang bersebelahan di Blok B. Taman ini juga akan dibina pada awal cuti bulan 12 kerana tidak akan mengganggu para pelajar yang lain untuk belajar. Kami juga ingin meminta dana dan sedikit sumbangan daripada para pelajar, guru-guru dan ibu bapa untuk membeli alatan, membeli barang-barang yang dia diperlukan untuk membina taman ini. Itu sahaja dari kami. Let's Sekian. get Taman Jasmine. Kumpulan kelima, Taman Fantasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Saya Danish. Saya Sanil. Saya Amir Akila. Kami dari kumpulan Taman Fantasia. Tujuan kami membina taman ini adalah kerana taman yang sedia ada di sekolah tidak menarik, seram dan sunyi.
Baiklah, di sini terdapat tumbuhan hijau yang banyak ditanam di sini untuk menenangkan mata yang memandang. Tidak kisah pengunjung apa, warga sekolah, iaitu guru-guru, pelajar maupun pelawat yang datang untuk menikmati pemandangan di sini. Mereka boleh duduk di sini untuk menenangkan fikiran mereka di sebelah air panca. Dengan bunyi air panca, mereka dapat menenangkan fikiran dengan melihat tanaman-tanaman di sini. Silakan Azizah. Okay, taman ini dapat diterajui dengan bantuan sokongan dan dana daripada pihak sekolah, ibu bapa, para pelajar dan pihak sukarelawan. Mereka boleh menderma secara wang ringgit maupun bahan kita semula untuk menjimatkan lagi kuasa pembelajaran. Di samping mencantikkan lagi kawasan sekolah, taman ini dapat menunjukkan bahawa pihak sekolah mementingkan imej dan keceriaan yang bagus untuk tanggapan yang baik daripada pihak pelawat. Sekian daripada kami. Terima kasih. Landscape Taman Fantasia. Kumpulan ke-6, Taman Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nadia, saya Mustika dan saya Emilia. Kami dari kumpulan Taman Mesra. Tujuan taman ini dibina kerana taman yang berada di sekolah kami berada dalam keadaan suram dan tidak menarik. Oleh itu kami ingin mengubah suai taman supaya menjadi lebih cantik, menarik dan harmoni. Terdapat 4 tarikan utama di taman kami, antaranya ialah replika globe. Replika globe ini dapat memberi koordinat setiap negara di dunia ini. Selain itu, ia juga memberi amaran dan info tentang pemanasan global yang berlaku di sesetengah benua. Oleh itu, skuad Tenas Hijau ditubuhkan. Seterusnya, Taman Mesra dilengkapi dengan tong sampah 3R. Tong sampah 3R berfungsi kepada pelajar untuk membuang sampah ke dalamnya. Pelajar juga dapat menghasilkan sisa-sisa pekerjaan mengikut kategori. Di samping itu, Taman Mesra dilengkapi dengan tanaman hijau yang diimport khas daripada luar negara. Tanaman ini juga disediakan dengan kod QR. Kod QR ini akan diakses oleh telefon bimbit pelajar. Selain daripada memberikan maklumat, pelajar juga akan dapat menjawab kuis yang disediakan. Akhir sekali, gazebo ilmu. Gazebo ilmu terdapat banyak bahan bacaan seperti buku cerita, majalah dan artikel. Para pelajar yang datang ke gazebo ilmu boleh membaca buku dan memasukkan data ke dalam buku nilam mereka. Sekiranya pada hari tersebut hujan turun dengan lebat, bahan bacaan terlindung daripada terkena air hujan. Taman ini akan dibina pada awal bulan Disember hingga akhir bulan Disember supaya tidak mengganggu waktu persekolahan pelajar lain. Selain daripada pelajar, guru-guru, pelawat dan juga kaki tangan sekolah dapat melawat taman ini. Taman ini akan dibina seluas 1/4 kawasan sekolah dan dibina di antara Blok A dan Blok B. Kami membina taman idaman kami dengan mengumpul dana daripada pihak sekolah dan PIBG. Kami juga akan meminta sumbangan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merealisasikan taman idaman kami. Landscape Taman Mesra. Sungguh menarik idea-idea yang telah dicetuskan oleh pelajar tingkatan 3 maju itu tadi. Semoga idea tersebut dapat direalisasikan oleh pihak kerajaan yang amat mementingkan kesejahteraan alam sekitar. Dengan itu, berakhirlah sudah video sains Taman Kusyur Gerku dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi, Kuala